hydration daripada nak kawat. Ni hanging lah. Ni dekat badan. Actually kalau tengok banyak kompartmen kat sini, bawah satu, dua. Ni dia punya ni lah, flash. Boleh kata panjang. So saya harap dia muat dengan flash sedia ada saya. Kat bawah ni ada poket. Cuma poket ni saya rasa dia kecil sedikit. Untuk masuk telefon ngam-ngam kot. Lepas tu dia gunakan jenis macam ni, wired yang kita boleh pusing untuk ketatkan. Lupa nama teknologi ni. Dia pun ada sini kompartmen yang berzip. Sini berzip. Kemudian ni biasalah kompartmen yang besar untuk kita letak barang mudah keluar. Tu dia ada wire macam ni. Ni boleh letak pole tak silap. Ikut kreativiti lah. Tapi biasa pole orang letak kat bawah. Kat sini kita akan hang melintang macam ni. So ada side pocket juga. Untuk letak, ikutlah boleh letak gel. Boleh letak apa-apalah. Okay, material dia berjaring macam ni. Fully breathable dan tak panas. Ada tulis something kat dalam ni. Lari sampai habis. Ada juga mandatory item wajib ada whistle kat sini. So kalau masuk race yang perlukan whistle, tak perlu bawa whistle. Dekat sini dah ada lah. Saya looking forward. Hopefully ada dapat unit untuk test. Kalau tak, nanti saya beli lah. Korang komen kalau nak saya beli. Harga dia 239.